Okay. Cytek Studio. Cytek Studio. Okay, hari ni kita belajar cara-cara nak buang sekadar interface ataupun edit any writing, any interface, any gambar, any reading. First kita kena tekan Cytek lah. Kita run Cytek. Bunyi lama. Itu and then next. Kita tekan lagi ya. Okay. Jadi tekan apa? Yang tool ke? Tool kat mana tool? Make sure dia dah select active project lah. So senang active project bawah itulah. Oh ini select tak apa? Ini bukan select, ini compound. Dia tengok ada compound. So atas punya ada compound, bawah punya tu tak compound. Tapi untuk logi ini project dia jalan bawah punya ada edit. Oh okay. So ni tak perlu tekan run kan? tak perlu tekan run. Confirm. Tapi ni auto buka dah Cytek sekadar. Ya. Oh dia dah sudah auto lah. Tapi ni pun auto buka kan? Ya, auto buka juga. So tapi you perlu tekan baru dia open. Okay, dia akan kalau sini lah. Kita tekan Cytek graphic folder. So Nak buka. open file dekat. Dia open file. File open. Open tu boleh. Dah boleh juga. Sama ya. So dari sini you perlu cari Mana kita yang page dia. So untuk tadi admin building ini IO. You scroll kepada OS. Nah, OS AB ke atas. Oh SAB. Mana kita nak edit kan? Lepas tu yang ni select apa? Tapi select. Dia default. You tadi dah select. Yang default punya sini akan select juga. So select balik. Okay. Okay, dia akan keluar macam ni dah. Semua tak ada reading sebab dia khas untuk edit sekadar interface. Okay, macam tadi kita dah hide kan? Ya, dah hide yang Tapi dia masih keluar lagi lah. Dia masih keluar. You boleh dapat klik aja. So ini sudah group. Sudah kasih hide. You boleh cuba yang bawah ni. Bukan true ni apa? Ya, true. Oh, true ni hide ya? Ya, hide ya. Oh. Okay. Ya, okay. Kalau tak nak hide, Tak yes. nak hide, you force atau False. you tadi kasih delete dia. Oh, tulis false. Force atau Di delete. okay. So untuk ini macam you nak yang hide ini I rasa dia macam ada banyak objek kan. Sama dengan atas punya you select semua. Ya, select. Atas. Kotak? Atas kotak. Belum. Ya, Ah. kotak, ya. Kasih semua dapat je. Okay. Then you tekan tadi. Kamu tadi? Oh tu. Ya. Group. Mesti tekan group Ya. Okay. So you bawa balik, you double click. Double click. Ya. Tulis true. True. Ya. Kalau tulis Melayu betul? Dia tak detect? Dia tak detect. Dia hanya true atau satu. Reply. Ya. Oh satu pun boleh Satu pun boleh. Tapi ini habit saya tekan dulu lah biasa. Okay. Lepas tu dah siap, you save. Save. Ya, save. Okay, save Selepas save, you perlu balik ke studio. Studio. Ni Save mana? Yang bawah ya. Okay. Ini runtime. Lepas tu dia kena apa? Ya, you tengok dia dah di tombol tak hilang lah, so kosong lah, so you perlu kasih compound. Ya. Mana kosong? Ya, dia punya ranting hilang. Ya, Oh, faham. Dia ranting. Antik Okey, jangan compound lagi sekejap. Kalau tak ada compound, save, dia sudah ubah macam ni lah. So dia dah sometimes dia kasih bridge macam sini hilang tapi masih ada kotak. So tak juga. So I kasih restart yang
dengan dia ada compound, we start dengan dia ada compound, so dia akan ada error, dia akan confuse sebab yang selected project belum compound. So saya kasih dia stop. So bila dia start dia akan ada error. Jadi tadi nak tunjuk restart tahun ke-4. Ya. So make sure lu compile dulu baru boleh start. Start. Kita cuba start. No project. So dia ada error lah. Kata no project current selected sebab dia belum compile lagi. Oh, Ya. So, kena compile first. Ya, have to compile first. Compile dulu. Compile tekan yang download Ya, tu. tekan sini. Ini compile. Compile to active project. Compile to active project. Ya. Boleh compile kat sini ataupun kat sini, kalau tak silap pun ada satu tang save import tak ada, dia perlu pergi ke studio baru. Studio sini yang dulu Cytec ada. So bila dia siap compile, dia akan satu check, dan sini akan warna kuning. Warna kuning. Belum lagi. Dia masih compile. Tekan packing ke? Pack. Baik. Kalau dia tak update ada sikit. Kuning punya tick dan ini biru punya compile selesai. Oh. Ya, macam ni. So bila dia okey, so tadi dah boleh kan? Kita start off. Ya, dah okey. Oh, bukan Ya. bukan start yang sini ke? Masih. Dia masih kena kat sini ya, bukan sini ya? Sini pun boleh. Sini Oh, situ pun boleh. Oh, nak run. Ya, untuk run. Okey, so kami Okay, check. admin OS. Okey, masih ada masalah sikit lah, so tak hilang semua. So kami check kat sini. Mungkin tak select kot kan? Apa? Yang mungkin dia background tidak select. So ya. Ya, dia masih ada. Oh. Ada bawah. Lain. Okey, select semua. Boleh. Dia tak follow Tak. Makna dia okey, makna dia ada background yang sudah lock. Contoh ini advance sikit lah, so break lock mode. So ya, dia dah lock. So boleh lock lah. So kat sini Unlock. boleh lock project, unlock project. Biasa I break lock mode saja sebab I tak nak pusing. So selepas break dia boleh group sekali lagi. So tekan true juga. Okay. So you disable ni. So, tadi break. Save. Okay, save dan compile lah sama. Ni kalau nak delete pun juga. Boleh juga, delete boleh juga. Delete buang lah, buang semua lah. Ni bukan cara. Okay, delete saja. So kalau untuk delete, nampak delete, you tekan tak ada you tekan cut ataupun tekan delete saja. Oh, Delete, button delete saja. Delete, delete lah sudah.
Tapi kita saya nak hide. Ya. Kita nak hide. Kalau best kasih height saja lah sebab kalau in case future ya future dia nak tambah balik then okay, bagus. dia as well. Okay, so dah compound. Okay, next step dah ubah, bila dah ubah so dah compound, ingat nak backup. So backup biasa dia okay, dia biasa sini semua simpan backup punya lah. Biasa kami backup sebagai tarik lah, so ikut tarik lah. So hari ini 15. So, Kalau tak backup tak apa kan? perlu backup baru sebab you perlu restore kepada standby. So standby dia akan follow. follow dia tak auto follow. So dia perlu kena rewrite. ya remotely manually kasih restore pada macam alright lah. Okey. Yang untuk klien dia kalau untuk grafik saja it's okay, tak apa, dia akan ikut. So, Oh. dia, kamu hide dia akan hide. Mana sekadar dia tak perlu auto start lah. Tak perlu restart. Tak perlu. Dia akan perlu auto. Ya, sebab dia macam image server punya data, punya grafik. Tapi best practice kasih restore lah. Sebab ya best lah. Practice kamu boleh restore setiap. Okay lah. So biasa tak compound kami akan restart primary dulu. Restart primary. Selepas primary jalan balik kami sambung dengan standby. Step yang sama. Step yang sama. So bukan. Step tadi untuk edit saja, untuk ubah main, ada nak hide mana-mana, nak tambah mana-mana. Step yang kedua untuk secondary punya adalah restore saja. Restore dari sini. So tadi ada laptop ke? You boleh install yang Inside Studio tanpa license. Yang Sudah senang. Sini ada je. Ya. kita berjaya untuk cara-cara nak hide apa panggil apa, interface kadar. Ya. Itulah caranya. Tengok banyak kali supaya ingat